Hello and welcome back to the Broker Podcast with your host, I'm Harun. Habis. Alhamdulillah. Broke code. Ya, aku tekan. Yo, chill, laugh, and share my load. Broke code, the broke code. Riz, Sulaz, Harold. Let's go. Broke code, the broke code. Talk about the world, Everything we know. Broke code, the broke code. This is the place. Welcome to the show. Selamat datang ke Brocode Podcast episod ke 70. yes, nak test korang, aku lupa. Penat sekarang dah 5:30 pagi sekarang. Tak apa, kita untuk korang kita sanggup tak, besok kerja pagi lagi 1 jam setengah kerja. Tak betul. sanggup. Tapi untuk korang kita buat lah. Jadi tak kisah. Jadi penat tak penat kita buat juga. Betul. Mengenang. Tapi kau yang patut start apa? Selalu kehangatan menghantui diriku, biarlah ia pergi menjadi satu misteri. Tak ingat. Dan tiada hati yang peduli, tidak mahu ku ingat lagi. Panjang pula. Apa yang Tahu Terjadi tragedi August. Oh belum lagi. Okay. Salah lagu. Dah lama tak dengar lagu tu Baik Suddenly masuk tu lagu tu. August ada lagu? Tak sanggup kau bilang tadi. August ada lagu tak? August ada. Agustus. Pangkal salah. Merdeka Tanggal tu Tanggal lah. Sulaiman Pangkal arwah. lagi. Tanggal lah. Tanggal lah. Arwah Sulaiman je lagu. 31 Bulan 8 57 pada Nama dia Zul. pada rakan-rakan kita, peminat-peminat kita di Malaysia. Ada ke? Ada lah. Ada Ada pun kita ada. kau tak tengok ni algoritma kita. Banyak sih di Malaysia. Malik is back kat Malaysia. Yes. Yes. For Malik is black. Malik is back. Malik is back. Zul. Salah. Nama dia Zulal. Kita biasa cakap. Okay. Terima kasih kerana mengirimkan email-email korang. Kita dah baca. Banyak sangat. Penat. Betul tak? Betul. Tak penat Tak. Oh okay, tak apa. Kita Itu tak sekarang penat. Nanti dia topik ni dia bawa. Kita dah penat baca. Jadi topik ni dia bawa. Arul. Kira. Silakan. Okay, minggu ini kita ada 2 kiriman yang kita akan baca. Silakan. Email dia. Tapi saya tak ada dengan saya. Handphone tak ada di sini. Tak ada juga. Tak ada juga. Okay, tak apa, aku baca. Terima kasih. Tapi sebelum kita buka email tu lah, kita ingin ucapkan ribuan terima kasih yang you all masih sentiasa share. Kita nampak dia punya sharing, kita nampak kita punya subscriber pun ada growing. Really appreciate you all. Dan juga yang kirimkan email kepada kita, The Broker Podcast SG, email kita, Gmail kita tu. Okay, kita akan bacakan. Jadi tak semua yang kita akan dapat baca, tak banyak pun, ada juga. Tapi yang penting kita tertarik dengan 2 topik ni. These 2 topik. korang dah baca kan email bukan 2 topik. 2 email lah. Tak, korang dah baca email tu. Okay, Dah. clean tak apa. Okay, Aku belum scan lagi Okay, tak apa. Aku baca je. Baca. Kalau Silakan. apa-apa bukan kita apa. First email yang kita dapat ni daripada apa nama pendengar tu? Tragedi Aku belum baca. Nanti aku baca. Aku tak tahu siapa. Tragedi Oktober. Tragedi Oktober Okay. Salam Brocode. Yes. Waalaikumsalam. Aku suka Hairul. Salah. Salah. Lampu. Skip. Tu yang kita reject. Ya, itu ya. Reject. Tak boleh. Tak boleh. Okay. Danger. Aku suka dengar podcast Aku korang. suka diam. Pasal dengar aku betul baca orang ni. Okay. Sorry. Aku tadi dapat. Okay. Salam Brocode, aku suka dengar podcast korang pasal aku boleh relate well dengan topik korang. Apa kita buat topik apa? Tak. Pasal duit, pasal finance. Finance. Betul. Finance kelakar. Tapi kalau boleh post lagi konsisten sikit please. Korang ajar budak ni. Tukar skip. Tak ada, kita baca Okay. panjang Ada nama. Ni kira Aku kasih tengah kita cek kasih semangat. Ada nama. Maki dia sikit. Oh, dia anonymous lah. Tapi okay, kita panggil dia Ahmad lah. Okay. Ahmad apa aku je. Ahmad tak ada kena-mena. Dia hantar. Tak. Okay. Dah terlalu penuh. Okay. Aku nak minta pendapat korang. Okay. Aku tengah seeing this girl Okay. yang aku kenal through dating apps. Okay. Dia tak bilang app apa. Dating apps sekarang apa? Dating Saya apa? Rul. Dah kau masuk je aku nampak. Yang last week tu yang tunjuk aku apa? Grinder. Grinder.
Nama dia Airul. Silakan isteri Airul collect balik. Ya, tapi sekarang ada lah Musmatch kan. Musmatch. Aku ni aku tahu tu hilang. Oh, okay, we are quite comfortable with each other. She's a decent girl. Decent tu apa maksudnya? Decent macam baik-baik lah. Baik. Tapi whenever kita keluar, her younger sister will come along untuk teman. Asal Her younger sister, okay, pause. Is it dia perlukan lagi satu orang untuk teman dia ke apa? Tak tahu. Aku baca. Dah baca. I'm okay with it pasal she comes from a religious and conservative family. Okay. Kan ni lah. Kira tak nak berduaan lah. Takruf lah kira takruf. Dia bukan nak ada lagi satu kawan ikut, tak ada. Macam memang tak baca kira macam ada teman lah, kira kan tak boleh 2 orang lah. Buat lagi satu kawan lelaki. Tapi bukan kau orang ikut apa? Orang kata kalau yang ada berdua, yang ketiga tu setan, bukan Betul. Jadi adik dia setan lah. Kedua, ketiga Ritz. Tak betul. Adik dia is 2 years younger than her. Okay. Tapi umur berapa? Tak bilang. Dia tak Bilang bilang. alamak. Problem lah. Kalau dah Lain kali kat tulis bawah- surat marah lain kali nak tulis email, tulis betul-betul lah information. Betul lah. Bawah 30. Tak lah. Aku rasa tapi look at it macam budak-muda lah. Ini umur kita kot, umur kita. Zul tak lepas lah. Nah, tu 30 lebih. Tapi sejak aku makin kenal salah. Whenever we go out, aku akan bayar for all the food and ticket. Okay Tiket lah. apa? Including untuk adik dia. Oh, kira kan dia bayar sekali untuk adik dia. Tiket apa bus fare ni dulu punya? Tak lah, macam kira movie ticket Okay, ke movie ticket, okay, atau okay. USS ke, tak tahu lah. Tapi kalau satu kali dia baca, satu kali kita sampuk. Nanti ultimately tak habis. kita tak listener pun dah tak faham apa cerita. Okay, Betul. tak kau tengok. And I'm Tapi okay kan with it. Okay, she's okay with it. Aku pun comfortable to talk to both of them during our dates. Tapi sejak aku makin kenal dengan both of them, aku find my date ni macam serious sangat. Dia macam ada elder sister vibe, macam tak sporting when it comes to activities. Aku pula macam vibe better dengan adik dia, pasal kita dua macam YOLO sikit. Adik dia perempuan kan? Kalau adik dia lelaki ni betul grinder. Kan? Younger sister betul, younger sister tadi. Oh, grinder ada. Macam example, kita plan to have a day outing at JB. Date aku ni macam reluctant sikit pasal dia cakap JB tak safe lah, dangerous for perempuan. And finally dia admit yang dia malas nak go through the jam. Adik dia pula looking forward to the trip cause kita plan nak main ATV and all. Tapi end up we have to cancel the plans pasal date aku ni tak nak pergi. Oh, kira kan kakak dia tak nak pergi lah. Okay. Tak ni lah, tak sporting lah kira kan. Sometimes adik dia will WhatsApp aku to complain about kakak dia, and we started chatting more frequently. Aku macam realise yang aku vibe better with adik dia in both real life and online. Sekejap, online. Oh, okay, as in WhatsApp lah. WhatsApp dengan real life pun buat lah. And suddenly it comes to my mind if I'm dating the right person. Chat aku dengan adik dia also start to be more personal. And aku perasan aku WhatsApp adik dia more than kakak dia nowadays. Kau ajar? Sorry. Few days back, adik dia confess yang she's very comfortable with me. It got me thinking, it feels like both of us like each other, but we cannot confess to each other. Takkan dia nak sayang kakak dia sendiri? Oh, okay. And the fact that they are very close to each other. Aku macam lost on what to do next. Aku dah macam tak interested dengan kakak dia anymore. And aku rasa aku dah jatuh cinta dengan adik dia. Hope korang boleh kasih pendapat korang on what should I do. Thank you bro code. Sorry panjang sangat. Tahu pun. Okay, Ritz. Apa Tahu pendapat? pun aku tahu tak. Apa pendapat? Dia kita summarize kan, kira dia boleh apa dia panggil tu? Dia lebih comfortable dengan adik Yang date dia lah. Dia ke girlfriend dia? Dia date? date dia. That's Oh, why. ya, dia dating lah. Dia dating. So dia dating dengan dia punya Kakak. Tapi dating doesn't mean dia girlfriend boyfriend pun. Betul. It's just a date yang dia kena online. Nak mengenali lah. Mengenali, tapi dia lebih mengenali kepada adik dia. Cuma dia risau, mungkin adik dia, adik kakak dia risau yang mungkin kakak dia nanti kecil hati. Kalau diorang get together, tu yang dia punya concern. So maybe it's true. Dia boleh risau lah, tak masalah pun. Tapi logically kalau kakak dia sayang adik dia, and that guy and her belum lagi confirm apa-apa, and dia tahu yang that guy ni mungkin tak sama level budak lelaki ni, suka benda lain, kakak dia suka benda lain. Okay, so kakak dia kena faham lah, okay, this guy is definitely not for him. The guy is very, aku boleh nampak dia very outdoor person. Outdoor, suka aktiviti, suka merayap. Kakak dia suka duduk rumah. Kalau merayap pun pergi, mungkin duduk-duduk berbual. Diorang gitu, dia suka relax, tengok wayang, balik, lepak. Macam introvert makan. lah. Very introvert, very simple person.
And that guy is a totally opposite. So mungkin apa yang dia boleh buat tu, aku pendapat aku apa yang dia boleh buat, dia pergi jumpa kakak dia, cakap terus terang yang mungkin I think I'm more comfortable with your sister lah. Seram tu Okay apa pasal dating je apa, belum lagi matahari. ya. Tapi macam Aku maybe ada pendapat lain sikit. Which So kena cakap yes and yes and what if macam kakak dia dah jatuh cinta dengan dia. Macam kira-kan dia dah mengharap. Then sekali dia macam adik dia fikir adik dia macam sayang dia lah. That can happen. Tapi kalau kata aku, I mean, jalan now kita bercerita ni macam senang. Tapi in that situation is a totally susah, different situation where Tapi terus. Tapi kalau adik angkat perempuan tu, settle lah. Dia boleh kahwin dua apa. Tak, adik itu younger sister kan cakap. Adik saudara? Adik saya susah. Tak boleh juga Tak boleh. Adik angkat tak ada tali darah apa. Betul. Dia boleh. Tapi kalau mak dia susu kan? Mak dia susukan Habis tiga-tiga apa. Tak boleh kahwin terus pun. Adik susu. Jadi Betul, adik susu. Jadi korang rasa macam okay, firstly kan, Kalau aku tak tahu lah. Pada aku macam weird kalau orang dating habis adik dia ada situ. Walaupun again lah macam nak elakkan macam berdua-duaan all that kan. Tapi macam entah ya, aku tak tahu. Aku tak pernah ada. Korang pernah dating 3 orang? Aku tak pernah dating lah. Tak pernah dating. Week apa orang? Grinder Grinder lain. lain lain. Itu tak dating tu kat kapak. Tu Apa ni tak okay. So the situation ni pada aku macam memang susah to make a decision. Pasal pada aku it's up to you lah. Macam pada aku actually situational lah. Macam kalau kau rasa kau macam comfortable untuk bilang date kau, kakak dia yang macam kau I think it's not working out ke apa, then okay. So depends on situation. Kalau let's say kakak dia macam sekarang ni macam mengharapkan kau atau macam feeling that macam aku ni aku dah macam dah rapat dengan this guy kan. So kalau gitu then a bit susah lah. Pasal kira kan she will feel macam rabak lah kau betrayed lah. Betrayed lah, feel betrayed. Kalau kau tak, kalau dia pun macam ada macam rasa macam aku tak live vibe dengan kau then dia tak kisah they lah. consider dia adik lah. Okay. Betul tak? Ya. Ada orang John saya. Dia memang ngantuk. Tu lah. Memang Aku lagi rasa setengah macam, pagi. Aku rasa macam gitulah. It's just kira macam. Tapi kalau dating macam dia baru kenal ke apa, then kalau adik-beradik dia rapat pun susah juga. Yes, dia cakap dapat tadi, dia cakap dapat. And but it's up to macam mencari cakap lah. Kalau kakak dia realise that diorang suka Tak ada benda vibe. lain-lain, opposite. Tapi opposite dia is like adik dia dengan lelaki ni suka benda sama. Kau faham tak? Yalah, because dia bukannya dah jatuh cinta dah 3-4 tahun apa. Baru 3 bulan kan dia cakap, 3 bulan. Berapa bulan kira diorang kira macam kena confess lah. Lelaki dia kena cakap dan Direct. Direct. Aku rasa that's the best That's the best. Because Kalau mature enough boleh accept lah. Because she know he's not for him, but diorang tak suka benda yang sama. Macam mana nak go to the next stage? Takkan nak kahwin tapi kau macam aku nak ajak kau keluar, kau tak nak keluar. Tak, danger dia kalau dia kahwin pun tapi dia masih in contact dengan adik dia. Oh yes, tu That lagi. is Ipar dalam maut terus. Tu boleh masuk cerita Netflix lah. Yes. So Cik betul. Pasal yalah, I rather diorang kata direct sekarang daripada correct. nanti. Betul. So Okay. untuk aku jawapan ni lah, kau lelaki tu kau Direct just be direct and truthful lah. Cuma Yes. kena face you have to be, kita kena ada kita punya, kita draw line lah. Bila kau direct, definitely there will be two je lah. Antara kakak dia cakap no, it's no for everyone. I will stop the whole thing. I'm not, dia tak suka lah. Dia tak boleh terima lah, dia tak boleh terima. Tapi adik aku pun tak boleh dapat macam gitu. Pasal confirm adik dia akan dengar cakap kakak apa. Betul lah. Tak apa. Back end nanti suruh dia contact adik dia. Tapi kalau adik pasal diorang family very close, Rapat, kan dekat rapat gila. And kalau adik Tak dia apa, boleh ikut, pecah belakang family lah. Tak kisah apa.
Idea. Kalau kat Thailand lah. Nama dia Hairul tu kerja dia. Kalau kontak kat Thailand. Kalau perlu Imam Thailand. jumpa dia. Dah bercakap family. Dia ada kontak Imam Thailand. Yes. Golok-golok. Listrik dia ilmu listrik. Music tu apa Cerita aku tengok Indonesia tu, Oh yang itu yang dia laki bini tu. tak boleh together ada benda kacau ni semua ni sampai Dia sakit. sampai sekarang tak ni. Siapa? Tu Orang tu belum baik-baik lagi sih. Tak Cerita. sampai sekarang kau tak bilang title dia. That story lah yang That story tu lah, Netflix. Nama dia Listrik eh? Nama dia tak laku listrik. Oh okay, finally lah. Dah beberapa kali kau cakap kau tak tahu title. Satu lain cerita. Oh lain cerita? Itu finance ni benda. Tak aku dah tak ingat lah apa topik apa. Tapi listrik ni yang aku pernah cerita apa listrik. Yalah Listrik lah. Tapi Listrik. kau tak bilang title dia. Kau cakap kau lupa nama title dia. Yeah, correct. Okay. Jadi itu yang cerita So dia. finally lah kau cakap Listrik. Okay so pada just before disclaimer kita bukan social worker ke advisor ke apalah. Kita cakap pendapat kita tapi maybe salah ke sekali dia mengamuk Aku dah tegur kakak dia mengamuk aku, bapak dia involve, mampus Betul. Bapak jadi dia kita bukan professional advisor. Kita cakap pendapat kita as apa yang kita pernah experience Betul lah. Tengok muka dah tahu apa. Betul. Nak percaya kita buat apa. Tapi kalau Kita consultant. tapi kan aku tengah fikir satu benda tau. Wow. Kadang-kadang kau cakap tadi kalau dua-dua suka benda sama kan. But there are cases macam opposite attract. Ya yeah, betul. Aku dengan isteri aku buat opposite tau actually. Dia introvert, aku extrovert. Boleh nampak Jadi macam kau pun berbet. Nama dia Sorry dah pukul 3 pagi lah. Big Bird. Nama dia Big Bird. nama dia Sesame Ritz. Street. Nama dia Ritz pula. Nama dia Hairul. Dah ngantuk. Nama pun lari. Bodoh Ustaz. Dia tak boleh fikir lagi jadi kadang-kadang not necessary kadang-kadang opposite attracts. Betul. Tapi kalau kau dapat jumpa the same, macam dia different tau. Dia dapat jumpa orang yang sama. Alah macam boleh Fun. vibe lah, boleh vibe. Tu yang buat dia lagi macam dia rasa macam this is the right person. Pasal orang gitu. Ada orang bila jatuh cinta, diorang dapat jumpa the right person. Yes. And boleh vibe sama-sama, boleh buat aktiviti, pergi luar negeri, pergi holiday, pergi parachute. Aku ada kenal orang macam gitu. Ada? Yes. Kira dia dapat jumpa dia punya wife kat dia punya now wife Kira macam dorang have the same macam mindset. Kira, kau tengok dorang kau tahu dia happy Betul. So dia sama benda. Ada kita macam dorang macam apa-apa dorang nak buat macam all together. sama. Kira Together. otak semua sama macam kita buat gini on. Betul. Gitu on. Macam tak ada macam gini tak nak penat lah. Dia macam members ke rapat. Best friend gitu tau. Betul. Dia BFF jadi Yes. suami isteri lah. Yes. Tapi aku baru teringat lah. Sekali kat Threads aku baru baca tau. Dia orang kecoh pasal apa dia husband wife dah bercerai. Tapi husband dia kahwin adik dia. Oi. Aku dah baca juga. Bukan baca, aku dah dengar juga benda ni. Dekat Threads aku nampak. Tapi Boleh ke? jadi ada aku Boleh tak boleh ke tak aku tak tahu. Tak sure. Aku tak tahu. Dia tengok aku. Ustaz silakan kasi cerahan. Kejap. Aku nak kena sampaikan salam dulu. Sampaikanlah salam. Cinta aku. Itu dah salah. Bodoh lah. Sampaikanlah salam. Oh wait. Okay. Silakan. Tak. So aku tak tahu boleh ke tak boleh. Pasal dah cerai. Aku setahu aku selalu parents je lah masih tak boleh. Parents dia masih kira kan macam mak bapak Tak boleh kahwin mak dia. tak boleh kahwin mak, tak boleh kahwin bapak. Takkan kahwin bapak dia. Grinder. Kan anak perempuan. Kahwin bapak dia. So lelaki tu kahwin bapak dia. Macam mana sah? Jangan. Tapi mak bapak masih tetap continue macam parents lah. Tapi adik aku tak sure. And aku dengar cerita ni even the parent restu kan. Aku dengar kat radio ke mana tau. Tak salah aku. Maybe lah radio ceritakan pasal from Threads lah tu. Kan and the parents yang menggalakkan, and now the ex-wife macam buat hal sendiri. Tak salah aku. Tapi kepada Mangkuk aku Asia macam gitu. Mangkuk, Mangkuk siul. Tu lagi Yes. rabak. Ni dah macam sama situation dengan sini ni. Tapi lagi rabak. Tapi itu yang ni dia rapat. Maybe ni dah ada idea lain. Macam kakak dengan adik dia macam memang dari dulu tak sebulu lah. Maybe kan. Tak tahu. Itu lagi rabak. Kira adik dia cakap I win lah. Betul. Kan. Macam gitu lah. Aku tak tahu the full story. Tapi aku nampak kat Threads. Aku cakap kecoh apa ni. Macam kan aku tak boleh fikir jugalah. Macam kau okay, so far aku tengok kalau bercerai jarang macam in a good way lah. So looking at this macam when I read the ni macam ni macam video kan, seems like it's not in a dorang bercerai not in good terms lah.
Tapi kalau kau imagine tak good terms, habis alih-alih adik engkau kahwin dengan ex-husband kau, Mangkuk mangkuk kan. Mangkuk. Confirm kau angkat kaki kau belah. Tapi kalau mak bapak kau restu pun kau lagi bingit je. Betul. Macam semua against aku lah gitu Okay. So okay. kita ada email nombor 2? Ada? Ada. Oh ada. Tapi kita tak tahu. Oh ya, belum. Cuma kita tak tahu what is the story behind the cerai. Why dia kahwin dengan adik dia je gitu. Okay. Yes. Tu je. So, kita pun Sekejap, tak dapat aku tengah search story. gmail.com. www.zulhelmi. gmail.apps.com. Yes. What's the name? Okay. 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 Okay dah. Dengan Salam menyampuk. berokot. Aku actually kenal one of you. Eh. Confirm Rich lah. Kau Kita buat- merepek. Selalu benda-benda gini Rich. Selalu Cerita ya. merepek sama Rich lah. Betul. And maybe korang boleh guess siapa aku. Airul, Tapi guess siapa? keep me anonymous. Kes. Kawan kau tu. Husband aku ni friendly orang dia. Macam ke macam Rich lah. Airul. Rich lah ni. Jadi dia memang rapat to everyone, whether lelaki ataupun perempuan. Airul. And dia very active in many different groups. Macam Confirm. Cairul ya. Confirm Zul. Banyak group pun dia. Kat luar. Tapi dia pun part time camp instructor. Aku tak pernah. Okay, aku tak Actually, nak. aku Dia tak nombor nak. pasal laki dia cik. Actually aku pernah. Aku pernah jadi camp instructor dulu. Tapi bukan aku lah. Ya tak apa. Baca nanti orang tak tahu apa Baca cerita nanti dia. orang tak faham. Usually tak bothered dengan benda-benda gini. Pasal I know he is just being friendly. Tapi one of my niece messaged me that he saw my husband at her school camp. She told me that he was friendly to everyone, but particularly extra friendly to this girl who is also an instructor. Okay. Okay. So my niece said she saw him hugging her. Hugging Okay. when they first met, and they were very close throughout the camp. Somehow that triggered me, and so I went to check his phone. Apa nak kena check phone ni? When he was sleeping. There were no intimate messages or anything with other girls, but when I look at the photos during the camp, I saw him like hugging other instructors, girl instructor lah, lady instructor aku assume, in group photos. Suddenly I got triggered and approached him. He explained that the lady instructor were like bros to him, and the hug was more like a team hug rather than a romantic hug. I'm not sure why I'm feeling this way because I accepted his lifestyle before even we got married, but now I'm feeling hurt for this reason. I've heard my opinions from my other girlfriends, but I want to hear your opinion about this as a guy, bro code. Oh, susah ni. Berat. Oh, kira kan yang hugging tu apa? Kira kan hugging cium-cium ke hugging Tak lah, aku macam, rasa Hagi. macam jumpa gitu lah. Macam Betul. lama tak jumpa gitu lah. Haram lah bro. Okay, haram. Macam, Tak boleh. kau jangan macam gitu lah. Tapi Haram. tak boleh buat seorang. Islam tak boleh ke buat seorang. bukan? First day kita tak tahu kan. Kita tak sure saya anonymous apa. Islam apa dia cakap. Tapi sekejap aku tengah fikir siapa kawan aku kan. Bukan kawan aku bukan kawan aku. Kawan kau? Kita tak boleh disclose lah. Oh, tak boleh Mungkin disclose. kita, kalau kawan kita pun kita Kawan-kawan dia. Confirm. Dan kedua kita tak sure dia Muslim atau non-Muslim. Tapi dia orang Melayu apa? Email dia Tapi tak Melayu lah. Melayu tak mesti apa. tak Cina pun mesti, ada. betul. Tapi assume Melayu lah atau Melayu Islam lah, Islam lah. Yalah. Okay, so kalau Siapa Melayu nak Islam macam message kita sejak Cina nak email kita. Betul juga kita topik Melayu Mepek lah dia ni. okay, next. Cina Malaysia. Kan tak lupa kita punya follower sampai Malaysia Indonesia. Tapi aku di sini aku ada run camp juga. Okay. So aku faham diorangnya vibe tu macam Tapi kau ada peluk-peluk orang tak? Mungkin dia lah. okay, apa next topic apa? tak. Apa ni okay. So aku tengok camp instructor ni diorang macam diorang kan hidup semati each other kan. Macam dalam camp ni semua orang punya vibe very happening gila kan. Teamwork. So macam kadang-kadang kau macam peluk-peluk tu macam bukan pasal okay, aku tak cakap salah dalam hukum Aku cakap macam diorang punya close dengan each other tu macam very close lah. Macam diorang boleh joget pegang tangan macam pusing-pusing itu semua macam very close. So and aku faham sikit pasal aku pun friendly juga dengan orang semua. Friendly lah, tapi aku ada jaga Boleh batas. nampak. Aku ada jaga batas. Tak sampai peluk-peluk lah. Okay. Cium-cium je. Oh ada. Tak. Cium ni lah. Lelaki. Yes. Budak kecil. Nama dia Zul. Tolong cari dia. So aku tak tahu pasal okay, maybe aku assume karakter dia aku tak kenal dia. Tapi karakter dia macam the one yang light of the party, kadang macam orang semua suka. Macam kira kan dia kalau dia ada mesti happening gitu kan. Maybe that kind of character.
Jadi and pada aku maybe benda ni yang macam peluk-peluk ni dah start lama lah, bukan macam baru recently sejak kahwin kan. Maybe macam daripada dulu macam they are very close, macam best friend gitu, BFF. Lepas tu diorang macam boleh peluk je dia. Pasal aku pernah ada satu insiden ni pun macam gitu juga, tapi is different culture. Kau faham macam boleh cakap apa? Tak boleh, dangerous lah. Tak apalah. Fikir sendiri lah, fikir tak sendiri lah. Tak, tapi tu ni dulu time sekolah. So macam kau berjumpa different of people kan. So kadang-kadang macam kau orang yang dah tinggal luar negeri lama, diorang yang culture macam peluk Western tu macam lah, biasa. Western. Macam peluk tu is like not even macam in a way Diorang tak fikir lah macam is normal. normal, macam kira kan Jumpa macam yang kita dah salam lama. lah. Macam kita salam tu macam itu pada diorang lah. Yeah. Jadi maybe diorang adopt that culture which is quite common in certain certain countries or certain cultures. Culture, yeah. So aku rasa pada pendapat aku bukan tak nak overreact ke apa. Ngajar aku rasa macam kalau kau dah terima dia macam gitu, kau tahu dia dengan lifestyle macam gitu, and he has no macam messages with that girl, or macam apa nama dia, macam there's no suspicious about having an affair ke apa, maybe you can express your macam Unhappiness. your concerns to your husband lah. Macam kira kan cakap, actually I was a bit disturbed lah by all this ini. So tapi I trust you that you jujur and you not ada affair ke apa, tapi I feel uncomfortable lah. Maybe. Betul. And kira kalau untuk aku kalau dia peluk, macam kadang cakap dalam gambar pun ada peluk-peluk kan. Dalam gambar mungkin macam kau ambil gambar bola, semua diri straight, habis kau peluk. Yes. Is side by side apa, kau tak peluk depan kan. At most kalau peluk depan macam Zul cakap, kita jumpa dah lama tak nampak kan. Bro, tu kita peluk. Macam gitu. Tapi as a wife, untuk aku, kau ada hak lah. Kalau kau cakap kau tak comfortable, members lah. By right memang kau tak boleh peluk apa. Betul. So kira kau jaga batas lah. Kira as a wife kau boleh bilang dia kau uncomfortable. Tapi benda gini tak perlu gaduh pun. Just cakap baik-baik je lah. And kalau husband kau mature enough, he will respect lah. And aku rasa budak-budak kerja dia pun respect. Kalau tak respect, setakat dia kena kacau je lah. Dah jadi kedi ke apa, dah tak boleh peluk ni, dah tak best. Kena kacau, kena kala itu je lah. But I think temporary pun aku rasa. tak ada apa-apa lah. Won't even hurt him. Maybe you can just tell him lah. Tapi untuk aku long term, Sampai di sini saja kita punya episod. Baik sih, Riz nak reply sih. untuk aku long term, aku dah tak boleh continue dengan korang. Dapat sih. So untuk aku long term, dia punya, untuk aku kalau the wife, I have a right over the husband lah. Mungkin dia boleh just raise the concern, dia bilang, and then I'm very uncomfortable. Very nice, I'm very uncomfortable by you doing that. And also you don't know kalau the lady ada Feelings. husband. And kalau ada feelings, Ada feelings, okay. Kalau ada husband, maybe tak ada feelings lah, dia tak boleh assume. Tapi kalau lady tu ada husband, or maybe in future kalau dia nak kahwin, korang masih perlu ada husband, tak boleh terima. mana kau tahu husband dia tak terima. Sekali husband dia okay bro, I'm open to all this. Maybe, tapi the chance of that, kalau dia kahwin western dia orang, still okay. Kalau dia kahwin the local, orang-orang kita, ada apa dia panggil tu, keadab, apa dia panggil tu, Culture. budaya. Culture. Ada budaya, culture tu di mana budaya kita tu, dia budaya, dia lebih kepada budaya kita tu yang mendalamkan dari segi agama. Budaya dan agama macam ni. Tak meripik. Dia dah meripik. Dia linkkan dengan budaya kita tu, di mana tu budaya. So dia imagine memeluk dari segi Islam tu memang tak boleh lah. Kalau tanya ustaz ke apa, kalau tanya orang-orang luar yang beragama, that is first thing dah salah. Lepas tu kedua ni, kau bukan alias adik-beradik, kau bukan muhrim Mahram muhrim boleh kan. Udah macam ustaz. Kalau bukan muhrim, mahram tu, maaf katalah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah salam. jangan meme nama. Tu jangan meme. So tak boleh lah. Tapi kalau misalnya kata dia, the wife have just to be upfront. And mungkin dia boleh jumpa dengan the lady, and diorang boleh confess depan the wife pun, tak ada feeling. Tetapi kalau the wife feel takut benda ni makan dalam, Yes, betul.
dangerous. Dia simpan, dia simpan. Dia simpan and benda tu boleh blow. So the husband kena terima. The guy have to terima yang kalau tak suka, tak suka. Macam gitu lah. Dia tak boleh macam, no lah, aku best friend ni semua ni. No is a no. Kalau wife kau kena jaga macam mana pun tu wife kau. Betul. Kau kahwin dengan dia, kau terima dia seadanya. Betul. Dia Respect terima lah, seadanya. Kalau wife dia peluk lelaki lain, best friend, Betul. jumpa kawan lama, dia pun akan marah apa. Betul. So he have to respect the wife. And whatever it is, salah is salah lah. Salam untuk aku still okay. Kena kebam lah. Boleh nak kebam apa. Tak perlu peluk pun boleh. Fist bump. Tak boleh, haram ke? Kulit dan Pakai kulit long haram sleeve. apa? Pakai long sleeve apa camp. Okay. To replace lah. Tapi untuk aku peluk tu Pasal kalau tak perlu lah. peluk kalau kau selalu jumpa, selalu peluk, takut ada feeling tiba-tiba datang. Betul. Kau tak tahu sekali Atau- perempuan ni suka kau ke perempuan ni tengah single. Betul. Atau macam ada benda keras ke. Kalau tak, dia punya ni Nama dia Zul. Hati keras. hati tak. Nama dia keras. Nama dia keras. Apa? Nama dia Zul. Hati keras lah. Zul keras. Kalau kau cakap kau peluk-peluk habis kau tak peluk, tu hati keras lah. Zul keras. ZK Apa? Zul Apa keras. kau nak fikir? Hati keras lah. Hati yelah, that's what I feel lah. Macam hati dia keras tau, macam tak peluk. Macam itulah. Kau punya keras tak? Nama dia Ritz. Betul lah, hati kau keras tak? Nama dia Ritz. Takut tak keras lagi hati kau. Apa? Kan ada cerita drama kan yang hati kau keras Ritz. Tak tahu Tak tu. Jabatan. Pegang konten dia. So tak lah, as in, Aku kita tak cakap macam tak, aku rasa okay, kadang-kadang ada tau, macam aku tak explain, tapi macam ada kawan kau, dia macam BFF kau perempuan dulu bukan sekarang lah. Sekarang tak ada. Aku tak ada. Jadi macam diorang macam lesbian ke, atau macam kau tahu kau takkan jatuh cinta dengan dia, macam betul tu macam lelaki tu, macam like, kau treat dia macam Okay, bro aku lah, ada bro. kawan macam gitu lah. Tapi yelah, as in kau dah kahwin, kau kena jaga batas lah. Macam kau kadang-kadang memang tak ada ni pun, tak ada macam niat pun. Tapi aku tak ada peluk. Aku tak ada. Aku ada kawan macam tu, tapi aku tak peluk, tak pegang pun. Kau weak. Tak, kira macam Kau weak. tak keras. tak keras mungkin. Tak, memang tak confirm tak keras. Tu ya. Hati ya. keras. Hati Hati lah. je. Kalau hati tak keras, apa yang keras? Kepala? Kepala dia keras. Kepala keras. Keras kepala, bukan kepala keras. Keras kepala. Betul lah. Jadi degil lah. okay, betul lah. Actually aku agree. Kalau macam dah kahwin kan, kau Memory macam mana muscle. bukan pasal peluk ke tak peluk ke. Even pada aku, kalau in terms of your communication with other girls pun kena jagalah. Betul. Batas. Kadang-kadang macam even kalau ada perempuan message kau ke, then kau kena macam control lah. Macam not go to macam berbual sampai malam ke apa. Macam you are already married dah. So pada aku macam Tapi you kalau have ada to- message kau malam? tak satu malam kira kan the whole night lah. Okay. At least kasih 2-3 jam. Kalau cukup kau lah. macam nak jaga hati, kau boleh reply macam oh thank you so much, gitu je. Stop situ. Jangan continue lagi sampai how you doing sekarang, what? Nanti you will go into something else. And aku rasa banyak lelaki pun gone through that phase. Banyak lelaki ke perempuan dia might feel macam kadang ada orang kawan lama message, tapi especially from the opposite gender. So kau kena jaga batas in terms of your communication with that person, whether it's physical or online. Kadang-kadang tak payah ni pun. Macam kalau example aku tulis message kat perempuan ni, aku cakap hugs, example. Aku tak pegang dia, dari segi hukum tak sentuh apa. Tapi kau virtual hugs dia. Virtual lah. Macam aku virtual, kira kan kau tak sentuh boleh dengan lah. sentuh. Virtual keras pun tak boleh apa. Padahal kopi apa? Hugs coffee? Tak kakas lah. Masih tak kelakar. Dia ni nama dia Ritz lah. Tak betul. Hugs coffee kan ada lelaki. Aku tahu ada, tapi macam tak, dia salah faham. Dia kira orang tu baca, tapi benda tu salah faham. Pasal apa? Simpan. The wife simpan dah lama, apa nampak hugs. Boleh jadi salah faham tau. Padahal tak meaning apa-apa. Begitu lah. So dia punya meaning is hugs coffee. Aku rasa dia ngantuk. Biasa dah kata dah. Rasa lah. Tak kelakar sih. Tu lah. Tak. Tak kelakar. Buang lah dia ni. Okay. Keras, Letak diri dulu. keras kepala. Keras kepala.
Okay, jadi again lah pada aku like macam mana pun kalau boleh jaga batas. Kalau kalau you communication is key. Betul. Jadi kau express your frustration or your apa-apa to your husband, bilang dia lah yang dah lama bilang dia lah yang kau apa kau perasaan kau and what you feel. Tapi jangan macam tegur macam I don't like you peluk-peluk perempuan lain. Betul. Macam itu. Just say out macam in a nice manner yang I don't feel comfortable that you are hugging other girls. Although I know it's like your bro or something, but I think jaga batas ke kalau boleh, I appreciate that lah, Jaga batas, jaga batang, jaga lah. Nama dia Ritz. Nama dia Ritz. Aku dah agak dah. Nama dia Ritz. Dah pukul 6 kan. Dah pukul 6. Benda tu jadi juga kayaknya kau agak. Dah pukul 6.07 ni. Faham lah. Dia dah subuh ni, solat subuh. Dia ni semua dah salah lah berbual. Betul. Okay. Jadi we hope you also boleh, pendengar-pendengar kita kalau boleh komen tak hantar email pada kita. We love your stories actually. Komen you all punya pendapat kat dalam tu. Kita just pendapat kita, bukannya professional. Kita just consultant je gitu lah. Kita So kita tak sure whether kita punya pendapat ni betul ke tidak. So yang penting ni you all yang akan komen, you all kasih apa pendapat. Mungkin ada professional yang dengar tu. Betul. Then from there mungkin kita boleh family counselor ke, link orang ni kepada family counselor yang lagi pakar. Kalau kita apa? Kita consultant. Yes. So tu kerja kita lah. Nama dia Ritz. Nama dia Ritz. So kita just happen kita ada DM, kita ada orang email, kita baca. Kita consultant, jadi kita berbual pun Betul. Jadi semua benda jangan percaya cakap kita. Nama dia Zul. Mata-mata kita hanya untuk menghiburkan you all di luar itu. Betul. Jangan serius sangat. Jangan serius. Kita gurau-gurau je kebanyakan. Tapi kita berbual facts jugalah. Bukan macam tak facts sangat. Lagi pasal dia kita berbual facts. Yang lain semua gurau. Jadi kalau boleh jangan keras. Jangan. Kepala. Jaga batas. Dan juga jaga Batang. Jaga kemas. Lagi action. Kemas kini. Guys, tolonglah. Nama dia Kemas Zul, kini. nama dia Ritz. Kemas kini lah. Betul lah dia. Kemas kini. Kemasyhuran negara kita kena jaga. Betul. Happy National Day. Dah lepas. Dah lepas. Selamat Hari Kebangsaan pada Merdeka. Nama dia Ritz. whoever govern Singapore. Tapi aku suka dulu kalau macam Mr. LKY Maudi Merdeka. Ya, yang tu lah. Majulah. Nanti kau zoom in muka dia. Okay, Oh ya. whoever govern Singapore must have an iron in him. Iron in him susah. Salah. Iron in him boleh keras tau. Okay, selamat malam dan jangan lupa komen, share dengan kita lagi cerita-cerita yang baik. Betul. Kalau boleh apa-apa cerita yang korang suka dengar, yes, kalau boleh jangan loot sangat lah pasal ada Ritz. Dah pukul 7 pagi. Jangan lupa komen, share, like kita punya Spotify dengan YouTube dan jangan kita punya socials. Dan jadi itu dan dengan itu selamat malam. Bye. Masih muda. Chill, laugh, and share our load. Zombie. Riz, Zulaz, Hero. Let's go. Macam lagu tu. Talk about the world, Lagu nasyid tu. everything we know. Bro code, this is the place. Welcome to the show. Jangan keras.